Hey guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak review stand brand daripada Nipo dari kedai Ninjas yang berharga RM15.90, RM15. Okay, multi function tripod. Dia banyak bahagian tepi, bahagian belakang, bahagian tepi dia, apa yang dia boleh buat. Okay, jom kita tengok. Mana? Dekat sini dia ada apa nama tu? Untuk keluarkan ni. Ya, this is okay, boleh. So bahagian dalam dia korang akan dapat dia punya grip, dia punya stand, dan dia punya lock untuk tak bagi bergerak lah. Yang atas ni saya rasa getah ni. Yes, getah. So kotak ni tebus ni. Display. Okey. Sini rupa dia sangat besar dan berat macam sniper punya. Betul ada mode lah untuk korang adjust lah. Macam ni. Boleh pusing lagi tak dia? Dia maksimum 2 je. 2 jenis mode. Okay, kalau untuk mode yang macam ni, stand korang hanya boleh buka sikit je. Macam ni, tengok. Okay. Lepas tu kalau untuk mode yang asal, stand korang boleh buka luas sikit. Nampak? Okay. Bukan itu saja, dia boleh extend lagi. Tu dia. Dah. Kan betul macam sniper. Tak sini. Boom. Untuk kestabilan ni. Wow. Okay, kita alihkan ni sekejap. Okay, so ni rupa dia. Ni dia punya lock tu. Ini dia punya skru kat atas. So kalau untuk yang ni, dia boleh record melintang. Kalau nak record macam sekarang ni, korang kena adjust di bahagian sini. Dia punya skru ni longgarkan sikit dan korang tolak ke kiri, dia korang lock balik. Okay, lock supaya dia tak gerah. Okay. Ni korang masukkan pengunci dia ni. Pengunci ni fungsi dia, okay, bila korang dah masuk habis, dan korang masukkan dia punya ni. Macam ni baru korang boleh record menegak. Tapi yang kelakarnya, dia sepatutnya macam ni tau. Tapi dia tak boleh buat, dia buat melintang. Dia nampak kelakar kot. Dia macam handle motor pula. Brum brum brum. Brum 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 brum. Okay, so stand ni bagus. Cuma tak suka dia sebab sebab dia menyengit. So nanti kalau record video, dia bukan record menegak macam ni. Katakan dia record melintang. Tapi it's okay. Untuk permulaan korang boleh beli. Lepas tu ni korang boleh adjust lah. Nak dia macam ni. Macam ni, kalau untuk record melintang. Okay. Tak. Yang kalau stand saya pakai sekarang ni, dia kerja nak terbalik. So itulah keburukan dia. Dia kalau letak macam ni, dia elok tau. Kalau lama dia akan macam menyengit pelan-pelan. Dia pelan-pelan jatuh. Kalau untuk record melintang, yang masalah saya tak suka record melintang. Dia nampak janggal. Ataupun nampak macam terkena sumpahan. Kalau record melintang, orang tak suka. Lebih kurang gitulah. Tapi kalau record menegak, senang. Kau kan pegang phone macam ni kau boleh tengok TV pun sama. TV boleh melintang, yang ni tak boleh. Dia rasa curse sumpahan. Bola ni seteruk. Okay, ni rupa dia.
Meja korang letak AWM kat ni, pekum lebih kurang gitu lah. Stabilizer dia. Lepas tu nak tutup balik. Sini kat sini ada butang. Tekan sampai ke habis, korang tolak. Nak buat ada butang kecil sini. Tekan lagi habis, baru korang tolak. Dia macam release, unrelease ni. Okay. Dia ikut kesesuaian korang. Korang nak record rendah boleh, nak record tinggi pun boleh, tak ada masalah. So itulah kelebihan menggunakan stand besar ni. Tapi kalau untuk melintang dia macam ni lah. Dia kat tepi ni, dia bukan tengah-tengah macam ni lah, tak. Dia melintang. Dia macam korang pegang RPG. Korang tengok ni. Okay. Sekejap. Lagi satu guys, sekali tengok macam pistol. Tahu macam ni. Don't move. Tapi dia bukan pistol. Okay. So there you guys, untuk stand brand ni. So korang boleh cari dekat Ninjas berdekatan korang. Okay. Tapi kalau korang tak suka jenis ni, korang beli yang jenis stand saya pakai sekarang. Cuma dia lemah dekat bahagian skru tu. Kalau jatuh, prak, patah. Dan nak cabut dia susah juga. Kalau untuk record main Beyblade, boleh record ni. Ni record macam ni untuk korang buat vlog. Pegang ni. Hey guys, hari ni kita dekat Ipoh, Perak. Tapi melintang. Soalnya kita nak record menegak macam ni. Alah, okay. Janji kita ada benda untuk review. Okay. So hari ni hari Sabtu, 7/5/1948. Hari Sabtu. Yes. Tak tahu pergi mana. Saya cara macam nak pergi Alamanda dan Galactic Comic untuk dapatkan kad boy. Kalau harap adalah kat Dengkak. Pening kan kalau nak cari. Kalau macam ni dia sikit. Macam ni dia luas. By the way, boleh tak pasang dengan apa nama? Adjustment yang saya beli dulu tu. Yang dia tak boleh tunduk ke bawah kan. So boleh kot. Nampak. Tapi kalau yang lama tu, yang masa saya first beli stand tu, dia punya lock tu kerja duk longgar. Yang tu boleh meh? Tak boleh, yang tu tegak je. Kena pasang bola tu untuk bagi dia kiri kanan tu. Betul tak ada. Asal macam tak ada. Okay guys, kita jumpa lagi di next video guys. Bye bye.